I will be your hero, baby. Semua abang selesaikan. Sebab itulah I'm look like a hero. Kerja yang tak bermaruah, dia cakap. Hidup aku simple. Bajet aku RM50. Aku akan pastikan aku keluar rumah aku dapat lebih kurang RM200 ke RM300 ke, bergantung pada keadaan. Kadang-kadang dapat lebih, kadang-kadang cukup-cukup makan, kadang-kadang balik modal. Apa dia? Ya, aku driver e-hailing. Kerja yang orang pandang sebelah mata, yang orang kata tak ada masa depan. Yang paling parah pernah aku dengar, dia cakap kerja yang tak bermaruah, dia cakap. Kerja ni tak perlukan ijazah, tak perlukan diploma ataupun sijil yang tinggi-tinggi. Tapi dia memerlukan dia memerlukan lesen PSV, Public Service Vehicle. Tapi cuba korang fikir, kalau negara ni tak ada driver macam aku, bagi aku seorang businessman dan aku memenuhi permintaan rakyat. Ada permintaan dari rakyat, aku tawarkan khidmat kepada rakyat. Yang mana ada masalah pengangkutan, akulah yang akan selesaikan. Dia macam basic business lah, babe. Ada supply, ada demand. Alah, kau belajar tinggi-tinggi, takkan tak faham kot. Aku kerja macam ni sebab ada permintaan lah. Faham? Korang tahu tak, aku kan kadang-kadang aku rasa yang aku ni macam hero, kau tahu. Yalah, sebab aku dapat selesaikan masalah rakyat. Aku selesaikan masalah orang yang nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi situ. So, bila aku dapat selesaikan masalah penumpang aku, diorang akan rasa yang macam diorang tu macam bos. Yalah, aku selesaikan masalah diorang. Wak Ima kerani ke, manager ke, supervisor ke, kulivisor ke, buruh binaan ke, GRO pun ada. Semua aku layan baik. Masalah pengangkutan diorang semua abang selesaikan. Sebab itulah I'm look like a hero. I will be your hero, baby.